Assalamualaikum. Selamat petang semua. Di video hari ini saya nak macam biasa nak tunjuk korang suasana kampung sambil-sambil tu bercakap sedikit mengenai kampung. Kali ni nak bercakap bukan pasal miskin ke kaya ke apa ke tidak. Sebab yang tu saya rasa dah banyak kali saya terangkan. Tapi kalau still ada yang tak faham lagi, yang itu tak apa. Yang itu pergi buat pembedahan otak tu. Takut-takut otak tu dah tak betul dah. Saya tak adalah gurau je. Tapi hari ini saya nak bercakap pasal kampung. Tapi bukan nak cakap pasal kampung miskin ke kaya ke apa ke tidak. Nak cakap pasal kampung kat Malaysia ni semuanya sama ke? Semua rumah sama ke? Actually bukan macam tu. Totally salah. Ya. Kampung ni dia model rumah kat dalam dia sama. Setiap kampung kan mesti ada model rumah yang contoh kampung A ada rumah ni. Kampung B pun confirm ada. Dia macam tu. Tak kisahlah dari cara parking kereta ke. Contohlah kampung A tanam bunga anggrek. So kat kampung B pun ada orang nampak, cantiknya bunga anggrek depan rumah dia. Dia pun datang-datang dia tanam kat depan rumah dia bunga anggrek. That's why bila saya buat video, korang akan perasan lah. Dia ni tunjuk kampung yang sama ke? Kampung yang sama lagi ke? Actually bukan macam gitu. Bukan salah dah tu. Tapi dia lebih kurang sama. Tapi nak kata 100% sama tu taklah. Ya tak. Dalam 80% je lebih kurang sama. Gitu. Lepas tu dari segi ada kedai makan, ada bengkel kereta, biasa setiap kampung ada kan. So that's why lah kadang kalau korang perasan saya buat video, dia nampak lebih kurang sama. So korang pun ingat, lah dia nasyid guna satu kampung je ke? Sebab ada yang bertanya dekat saya ya. Memang guna satu kampung je ke sebagai background video? Tidak. Saya guna kampung yang lain-lain tapi dia still sama kat dalam. So takkanlah saya nak ambil rumah tu nak letak kat tepi yang ni. Takkan saya nak edit aku rumah orang. Okay. And then ada yang kata dekat saya, kamu ni buat vlog tu, kamu dengar macam cakap pasal orang ke buat vlog kamu sendiri? Okey lah, saya buat vlog saya sendiri kan. Tapi korang faham tak? Bila kan ada setengah orang ni biasalah. Diorang ni mulut yang tak boleh nak jaga sikit mulut diorang kan. So anything happen, kalau buat benda tu tak ada, saya tak mention pun benda tu. Tapi ada orang akan komen pasal benda tu. So kadang kalau saya ni jenis 1-2 komen is okay. Saya boleh terima lagi. Saya tak akan cakap langsung pasal perkara tu. Tapi kalau dah ramai-ramai cakap benda yang sama macam hari tu. Ejek kampung Malaysia kata kampung miskin lah, itulah, inilah. Saya buat video kan. Sebab saya tak boleh terima. Tolonglah jangan ejek kampung orang ke, negara orang ke. Kita nampak macam sangat-sangat tak sopan tak. Macam tak hormat orang tu. Okay. That's why bila saya ni jenis, bila orang tu dah cakap satu benda tu dekat saya berkali-kali, okay, non-stop dan bukan seorang je cakap, ramai-ramai yang cakap, barulah saya akan buat konten tentang benda tu. Selebihnya selalunya saya buat konten pasal saya je. Tunjuk pergi pasar malam, tunjuk pergi bazar Ramadan. Macam tu saja takdirnya. Setiap hari saya cakap pasal orang, tidak. Okay, sebab, yalah. Saya cakap pasal perkara ni pun sebab ada yang pernah kata dekat saya beberapa kali. Dalam 5-6 kali contoh dek. Saya bercakap pasal perkara ni. Bukan saya ni tak ada kerja lain. Asyik-asyik cakap pasal orang. Bukan. Jangan salah faham. Cakap benda betul lah ni. Okay. Nampak? Selalunya kampung yang saya tunjuk ada rumah tangga macam ni kan. Kat kampung, kalau kat kampung A tadi kat kampung B ni pun ada rumah tangga yang macam saya tunjukkan dalam video ni. That's why lah selalunya korang perasan kampung ni sama. Okay, tak apa. Saya faham je. Sebenarnya saya okay je. Rumah sama, cara tanam pokok bunga sama. Gerai makan dalam tu sama. Kadang-kadang ada yang haiwan pun, contoh kalau kat kampung A ada lembu, kat kampung B pun ada lembu. Dia macam tu. Tapi tak apa, walaupun dia lebih kurang sama, namun kalau kita tengok secara detail, secara terperinci, setiap kampung ada keistimewaan, ada kelebihan dia masing-masing. Okey, ada setengah kampung, kalau kita pergi kampung tu, kita boleh nampak sunset tenggelam. Sunset lah kan, sunset memanglah matahari tenggelam lah, sunset tenggelam pula. Ada setengah kampung kita boleh nampak dekat kawasan tu ada matahari, matahari terbit, sunrise.
So memang setiap kampung ada kelebihan dia masing-masing. Saya tak kata semua kampung sama, tidak. Kampung ni pun dia lebih kurang macam manusia lah. Manusia mana ada semua sama. Cumanya kat dunia ni, kita still ada 7 orang yang sama muka dia dengan kita. Kan ada lebih kurang macam tu saja. Saya, kalau orang jenis bertanya dekat saya, kan biasa kat komen kan macam-macam jenis orang yang kita akan jumpa. Ada setengah ni, kalau dia tak tahu pasal benda tu, dia akan tanya elok-elok. Macam ayat dia berunsur kan, bertanya lah kan. And ada setengah ni macam nak cari gaduh. Betul, saya cakap berdasarkan pengalaman sendiri. Bukan mereka cerita je. Pergi cakap pasal, cakap pasal benda yang dah berlaku kat diri kita sendiri. Okey, jadi yang mana tanya macam tanya sopan-sopan tu, kita pun okey lah, kita okey je. Dia dah tanya, it's okay. Yang macam tanya macam nak gaduh tu pun kita okey lagi. Tapi yang kita tak okeynya, yang jenis tiba-tiba je, boom. Kampung kamu macam ni, kampung kamu itu miskin, kampung kamu itu tak boleh maju, kampung kamu tu rumah dia macam ni, macam tu. Sedangkan ya, sedangkan apa yang kita cakap dalam video tu kita dah terangkan secara detail dah. Tapi dia still komen benda yang sama. Yang itu kita tak boleh betul answer lagi lah. Yang tu memang rasanya ada masalah pendengaran lah kot. Okay, memang kot. Memang ada. Tak ada kot-kotnya. Rasanya memang ada. Kita still okay lagi kalau dia nak bercakap pasal negara kita. Tapi negara kot yang ni kampung pun kau nak ambil sekali. Kata yang kampung Malaysia ni pakai jalan tanah lah. Ya Allah, ya Tuhanku. Jalan tanah mana ada? Saya tunjuk video ni tadi. Korang perasan ada ke jalan tanah? Rasanya tak ada lagi kot. Kecuali lah halaman rumah tu. Halaman rumah tu macam biasa lah. Takkan halaman rumah pun nak buat jalan raya kat situ kan? Gila ke apa? Ingat, ni rumah bagi. Benda ni simple je. Kalau kita mampu hormat perasaan orang lain, jaga perasaan orang lain. Kalau benda tu tak okey pun kita akan cakap okey. Tapi kalau kita ni jenis mulut celupan, memang tak boleh raya. Okey? Jadi okeylah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.